masak nasi lemak. Kita basuh beras. Lepas kita basuh beras, kita letak ini ke pandan dan kita letak halia. Halia banyak sikit tak apa. Kunci dia halia ni untuk bagi lemak. Dan letak serai, garam, santan. Dah nama masak lemak, tentu letak santan boleh. Letak santan, jadi nasi lah, bukan nasi lemak. Okey. Cek. Okey, kalau kurang tambah air sikit. Saya goreng telur dulu. Nak makan ayam pun boleh apa, tapi makan telur sahaja pun boleh. Ini telur mata. Kita buat sambal. Bawang dulu. Dan bawang putih. Bawang tu dah bertukar warna. Kita ambil sambal. Ini cili bukan cili lah, cili dan cili kering yang kita kisar. Kena letaklah sambal, dan nama pun buat sambal nasi lemak. Okey, letak sambal sebanyak sikit. Okey tak baju ni? Okey tak? Saya beli dekat beg kuning ni. Murah je baju ni. Okey, belacan. Sedikit halia. Letak bilis. Sikit gula. So kalau letak gula ni, dia jadi kurang sikit pedas. Tapi tambah air. Lagi lama untuk ketahanan dia. Dia jadi lebih masak. Saya agak kering sikit tu. Kita kering bumi air, kering buah air. Lepas agak kering macam tu, kita dah agak puas hati. Agak-agak antara ada sedikitnya air, kalau tak ada air langsung kan, kita ada puas pula. Semua dah boleh. Selamat berbuka puasa. Bye. Nasi lemak dah siap. Nasi lemak dah siap. Jom berbuka puasa.